Baiklah, ini adalah cabaran baru. Makanan besar, sederhana, dan kecil. Betapa kecilnya bahagian koktail ini. Wah, ia beracun. Sophie mempunyai gelas yang lebih besar daripada Britney dan Bobby mempunyai bahagian yang besar. Ya, awak perlu minum itu. Tapi mari kita mulakan dengan Britney. Baiklah, ia tidak kelihatan begitu menakutkan, tetapi saya masih bimbang. Nampaknya semuanya baik-baik saja. Masamnya. Oh, Sophie, teruskan. Menakutkan melihat apa yang berlaku kepada kamu. Saya juga takut. Wah, sedapnya. Saya suka. Koktail ini hebat. Oh, tetapi ia sangat masam. Muka saya sakit. Apa itu? Saya minta maaf. Ia sangat masam. Giliran Bobby. Saya. Oh, okey. Mimpi ngeri. Oh, straw saya. Saya tak boleh angkat ini. Tunggu. Saya tahu apa nak buat. Saya perlukan helikopter. Boleh dengar tak? Itu dia. Sekarang helikopter akan mengangkat gelas besar ini. Teruskan, tepat di atas saya. Bagus, ia berfungsi. Oh, tetapi saya basah. Selamat tinggal. Wah. Apa yang sedang berlaku? Sekumpulan balang beracun kecil menari di sekeliling saya. Ia sangat menarik. Gadis-gadis. Oh, kawan kamu tidak sihat. Kita memang perlu membantunya. Gadis-gadis sedang menari dalam imajinasinya. Saya harap dia sembuh. Tetap kuat, gadis-gadis. Britney, apa yang kamu ada? Sebungkus kecil kerepek paling pedas di dunia. Bobby ada sebungkus biasa dan Sophie ada yang besar. Betul-betul mimpi ngeri. Baiklah, Britney memutuskan untuk mencubanya dahulu. Dia ada kerepek kecil. Ia tidak akan terlalu pedas. Mari kita lihat reaksi Britney. Bagaimana rasanya? Wah, adakah asap hitam keluar dari mulut kamu? Lidah kamu? Betapa mengerikan. Ada kesan terbakar. Baiklah, kita beralih kepada Bobby. Adakah kamu bersedia? Chipness kalian, Anda lebih baik mencubanya secepat mungkin. Oh, Bobby sudah selesai. Dan di mana reaksinya? Nampaknya Anda lebih mudah menerima makanan pedas. Oh, yang ini kamu tersipu-sipu. Tak mungkin. Bobby, ia sangat pedas. Dia memutuskan untuk memasukkan kepalanya ke dalam peti sejuk. Itu idea yang bagus, kawan. Apa yang salah dengan peti sejuk? Ia rosak. Dan sekarang, masa untuk Sophie. Ia sangat menakutkan. Anda mempunyai kerepek yang besar. Dan bagaimana Anda akan memakannya sendiri? Ayo, kuatkan diri, Sophie. Anda boleh melakukannya. Cuba makan dengan cepat supaya tidak terlalu pedas. Sudah teruk? Wah, kamu menghembuskan cincin asap. Hebat, ia seperti kuasa super. Oh, kamu juga berasa malu. Alangkah ngerinya, Sophie. Anda akan terbakar. Hati-hati. Adakah semua orang okey? Wah, itu sangat kuat. Betapa comelnya. Beruang gami kecil. Dan bagaimana dengan yang lain?
Britney mempunyai gummy bersaiz sederhana dan Bobby mempunyai beruang jeli yang besar. Hebat. Tetapi Sophie mula dahulu. Baiklah, mari kita cuba. Ia kelihatan sangat kecil. Idea? Oh, awak mahu leperkan ia. Ya, jangan takut kawan-kawan. Oh, saya terhantuk diri sendiri. Tak mengapa, walaupun itu sangat kuat. Tetapi beruang itu memang menjadi lebih besar. Kamu sudah lihat? Saya akan makan sekarang. Menggulungnya, sedap. Saya suka. Dan sekarang giliran Britney. Yes! Hebat. Jom pergi. Saya suka gula-gula getah. Oh, Bobby. Jangan tergesa-gesa. Saya ada idea. Saya akan potong gummy ini dengan bantuan raket saya. Ia berjaya. Lihat. Saya ada banyak beruang kecil sekarang. Mari makan. Wah, saya makan segenggam terus. Ia sangat sedap. Saya mahu lagi dan lagi dan lagi. Sedap. Saya sangat suka. Saya mendapat idea yang sangat menarik untuk makan beruang jelly. Saya kenyang. Dan sekarang giliran Bobby. Hore, saya benar-benar lapar. Mulakan dengan telinga. Sedap. Saya mahu lagi. Bobby, perempuan-perempuan mahu kamu berkongsi. Tidak, sayang sekali kerana sekarang mereka akan membalas dendam. Sophie sudah ada idea. Dia akan mengisi gummy Bobby dengan sos tabasco panas. Ia sangat pedas. Saya akan katakan ia berapi. Jika Bobby mendapatkannya, ia akan menjadi buruk. Wah, kenapa pedas? Betapa mengerikan. Oh, beruang saya. Aduh, ia cair. Tunggu, tetapi bagaimana ia boleh berlaku? Semuanya baik-baik saja. Apa yang kamu dapat kali ini? Britney ada Oreo kecil. Ia sangat kecil. Bagaimana dengan Bobby? Biskut yang lebih besar. Hebat. Dan Sophie ada Oreo yang besar. Itu sangat keren. Dan sekarang, mari kita mulakan dengan Britney. Apa yang kamu fikirkan? Oh, kamu mahu ambil biskut Oreo ini dengan penyepit. Ia sangat comel. Kamu tidak sepatutnya bersin. Baiklah, Oreo Anda terbang. Bagaimana Anda akan mencarinya sekarang? Adakah Anda semua nampak? Oh, ia berada di telinga Bobby. Adakah kamu benar-benar akan memakannya? Betapa menjijikkan. Baiklah, siapa seterusnya? Giliran Bobby. Ayo, cuba. Oreo kamu jauh lebih besar daripada biskut Britney. Awak tuangkan susu ke atasnya dengan kistel. Itu idea yang menarik dan ia pasti sedap. Oreo dan susu adalah gabungan yang sempurna. Itu idea yang bijak. Tapi sekarang giliran Sophie. Dia tak sabar nak mencubanya. Yes! Baiklah, idea kamu. Katakan saja ada beberapa masalah. Adakah kamu ada idea lain? Wah, satu kolam susu penuh. Britney, maaf, itu bukan untuk kamu. Wah, itu percikan yang agak besar. Anda membuat Shrilai dari tangsan minderan. Aku kurang seri orang diliputi susu. Oops. Wah,
sekarang saya ada koktel. Hebat. Mari kita cuba. Mau sedikit dengan saya? Mari, makanlah. Sangat sedap.